dalam menghina Islam ini, Hanayo, disebut dengan jelas. Saya bagi tahu dalam kes Tan Sri Musa Hasan, disaman oleh Hanayo kerana ceramah Tan Sri Musa Hasan ketika buku itu diterbitkan lagi. Menyebut dengan jelas bahawa Hanayo ni tak boleh jadi menteri. DAP tidak boleh diberi ruang. Kenapa? Kerana persoalan dia, mereka ini evangelis. Evangelis ni bukan nama kumpulan rock. Dia adalah istilah gelaran orang yang mendakwah Kristian. Yang orang tarik orang Islam, tarik orang ni untuk masuk Kristian. Dan akhirnya dalam kes tersebut, Hanayo kalah, Tan Sri Musa menang. Kita relax lagi. 3 hari lepas, Hakim Arziah Muhammad Apandi keluarkan penghakiman bertulis. Hakim keluarkan penghakiman bertulis. Hakim sebut apa? Memang Hanayo ini merupakan evangelis dan antara orang yang menganut ajaran untuk mengeluarkan orang daripada agama asal dia dan Kristiankan orang. Dan saya hari ni baru cakap, tak. Jom ke gereja. Ingat tak, jom ke gereja? Saya dedah, saya difitnah. Guna TV3 apa semua, kerana Cikgu Bat memfitnah, kerana fitnah. Saya fitnah apa? Hanayo menggunakan Impact Malaysia. Impact Malaysia ni sebuah agensi yang dibayar di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Impact Malaysia ni Kementerian Belia dan Sukan yang tanggung, dan Impact Malaysia buat program Jom ke Gereja. Saya terus menggelepar. Saya tengok, saya gempur. Saya susun orang semua. Tapi akhirnya, Istana Selangor berbunyi, Majlis Agama Islam, Jabatan Agama Islam Selangor berbunyi, program tersebut ditangguhkan. Bukan dibatalkan, ditangguhkan. Duit-duit siapa? Duit-duit tuan-tuan. Pergi kedai makan, ada cukai. Bayar rotek, bayar tol. Semua cukai-cukai, saudara, dikumpulkan. Sebahagian daripada cukai, duit titik peluh kita, disalurkan ke Kementerian Belia untuk apa? Untuk mengkristiankan anak bangsa kita. Mujur kita lawan, tapi dia tangguh. Tapi saya buat laporan polis. Ni polis dengar. Saya buat laporan polis. Sepatah pun saya tak dirakam percakapan kerana laporan polis saya. Laporan polis saya kenapa? Dalam perlembagaan negara memang salah dan jenayah untuk mendakwah agama lain di kalangan orang Islam. Itu perlembagaan. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, dalam perkara yang pertama, muncul pula sehari dua ni. Panduan. Menteri Agama cakap panduan untuk garis panduan orang Islam dalam program bukan Islam yang berunsur agama. Mailah ada orang sokong Menteri Agama, ada orang itu, ada orang ini. Saya tak nak komen apa sebab saya tahu ini memang perangkap. Ini Barwa memang Menteri Agama, saya minta maaf. Ini Barwa memang Menteri Agama, memang menterdarah dedak main kaki. Saya kenal dari luar dalam. Saya kata takkanlah Barwa macam ni pula nak berjuang Islam. Ini mesti wayang ni. Saya diam. Hari ketiga, Anwar depan kuil Hindu Batu Cave. Engkau boleh pilih satu dunia kau nak buat sidang media. Tiba-tiba depan kuil Hindu Batu Cave, dia cakap apa? Garis panduan tidak diperlukan. Kerana orang Islam tahu garis diri. Orang Islam pandai bezakan yang boleh dengan tak boleh. Pergi dah Anwar Ibrahim, kau perempuan dengan lelaki pun kau tak pandai beza. Saya berdepan dengan dia. Ada orang kata saya lari 2008. Ya. Kerana parti 2007. Kerana parti masa tu 2004 kalah teruk. Saya nak bagi tahu 99 kalah teruk. Saya tak lari. Seperti saya sebut tadi. Saya keluarkan dokumen. Saya masuk penjara.
Saya pertahankan parti, orang lain bertanding, saya seorang duduk penjara. Saya bukan lari kerana tumbang. 2007 memang saya keluar. Saya lari daripada PKR. Sebab apa? Sebab 2004 ada keputusan mahkamah yang membuka mata saya. Siapa Anwar Ibrahim sebenarnya. Dan saya bawa kes itu, hukuman bertulis itu kepada Anwar. Dengar baik-baik ni. Saya bawa kepada Anwar. Saya kata, ini apa ni? Hakim ni bebaskan kamu. Tapi dua daripada tiga hakim yang bebaskan kamu. Tiga hakim mengatakan aktiviti liwat itu berlaku. Kamu kena lawan ini, saya kata. Masa tu saya cakap untuk pertahankan dia. Sebab saya kata saya tak boleh bertahan. Dulu you kata hakim ni dibeli. Sekarang ni hakim ni bukan penjarakan kamu. Hakim Mahkamah Persekutuan yang akhir membebaskan dia itu, membebaskan dia. Jadi tak boleh kata kena beli. Ya, kalau dia penjarakan Anwar, dia main itulah dia punya modal. Ini semua Agustin Paul hack. Dia kata, gula-gula hack. Kena beli. Tak ada. Ini maka hakim ini semua kena beli. Tapi sebab apa? Sebab itu saya kena penjara. Mahathir takut saya ada keluar. Sebab tu dia penjarakan saya. Sebab tu dia beli-beli hakim semua. Itu dia punya ayat. Sekali 3 hakim yang bersidang Mahkamah Persekutuan, bebaskan dia. Dan macam mana nak beli? Takkan Mahathir beli untuk bebaskan Anwar? Tetapi yang bebaskan dia itu, 2 yang kata bebas, 1 kata tak bebas. Tetapi dalam kes liwat, 3 kata bertulis. Saya simpan dokumen tu sampai sekarang. Sebab itu maruah saya. Itu nyawa perjuangan saya. Sebab saya bukan berjuang macam mereka. Saya bukan berjuang main-main macam orang lain. Saya masuk jail berjuang untuk Anwar. Tak ada orang boleh lawan saya dalam perjuangan ni. Untuk Anwar pada masa itu. Saya bukan kata saya hebat sangat perjuangan. Hebat. Perjuangan PAS. Yang pejuang-pejuang dulu lebih hebat daripada saya. Tapi bukan kerana Anwar. Kerana Anwar tu saya di depan. Ya. Sebab itu bila saya nak buat keputusan tinggalkan Anwar, saya bukan buat keputusan senang-senang macam tu. Yang senang ke saya nak tinggalkan dia? Ya. Saya jumpa dia. 4 mata saya jumpa dia. Saya tanya dia, apa ni? What is this, boss? You have to make sure this is out. It cannot be written here. How can we defend you? Macam mana saya nak pertahankan? Minta maaf, cakap orang putih sikit. Orang muar hebat, orang putih. Kan? Ya, saya dengan dia, saya suruh cakap orang putih lah. Kan? Yeah. Oh, no, don't worry, Sam. I will get Karpal. Maksudnya Karpal hidup lagi. I will get Karpal to go to the court and make sure all the line statement yang mengatakan homoseks berlaku, itu dikeluarkan. Itu janji daripada saya. Saya tunggu 6 bulan. Dia tak buat. Sebab itu saya keluarkan. Saya tinggal PKR. Itu sebabnya. Itu sebab prinsip. Itu sebab akhlak. Ya. Kalau sekarang saya panggil dia bangsat, besok orang budak-budak dia kata saya tak ada akhlak. Tak apa, saya tak ada akhlak. Tapi saya nak bagi tahu mereka, keputusan saya tinggalkan Anwar kerana saya orang yang beragama Islam dan pegang pada prinsip yang berasaskan kepada akhlak. Ya. Ini saya nak bagi tahu. Ya, jangan main-main. Saya tak buka benda ni sebelum ni. Saya tak buka benda ni. Walaupun saya pernah sebut benda-benda lain. Tetapi saya tak pernah secara spesifik buka. Dan malam ini saya buka kerana apa? Kerana Anwar sudah sampai ke tahap yang kita setiap orang Islam yang pegang kepada agama Islam, yang cintakan Islam, cinta kepada bangsa kita, kita bertanggungjawab harus bangkit untuk lawan dan tumbangkan Anwar Ibrahim ini. Dia hina agama kita. Macam saya sebut tadi. You hina saya, you tipu saya, you susahkan saya dan keluarga, tak apa, saya boleh maafkan. Dia pandai cakap. Saya kena tendang, kena terajang. Tengah mati. Tapi saya boleh maafkan. Tapi yang saya tak boleh maafkan, sakau duit. Yang tu saya tak boleh maafkan. Pandai cakap. Sekarang saya nak jawab daripada dia. Tak apa. Aku masuk jail, 2 jail, bukan 1 jail. Aku masuk lokap, berbelas lokap. Kerana kamu, bukan kerana saya. Saya masuk kerana kamu. Tak apa. Saya boleh maafkan, saya boleh lupakan itu. Tetapi bila kamu hina agama ini, hina bangsa ini, saya tak boleh maafkan. Saya tak boleh maafkan. Apa yang dia tak buat sekarang? Menteri agama kita. Menteri agama. Agama tu agama Islam lah. Sebab yang diiktiraf agama persekutuan tu Islam. Bukan menteri agama lain. Menteri agama buat keputusan supaya ada garis panduan. Itu dia buat benda betul lah dia nak buat. Dia nak jaga akidah orang Islam. Dia bukan nak sibuk pasal orang bukan Islam. Dia nak jaga orang Islam. Patutlah dia menteri agama. Apa yang berlaku?
Dia kena tegur. Keputusan dia disanggah. Menteri lain buat keputusan salah. Hina Islam. Apa jadi? Lepas bebas. Pasanan. Menteri yang buat benda betul, hal Islam, kan, kamu tolak. Kamu kata tak betul, garis panduan tak perlu, ya, dan macam-macam. Kena buat pula kenyataan akhbar bersama dengan menteri lain pula. Mana ada ni dalam Malaysia ni? Menteri agama ni setara dengan menteri-menteri lain. Dalam bab Islam. Patutnya kenyataan tu dibuat oleh menteri agama seorang. Tak sama Islam dengan agama lain. Tak sama. Islam itu paling tinggi. Disebut dalam Al-Quran. Disebut dalam perlembagaan Malaysia. Kedudukan Islam itu tertinggi. Macam mana boleh menteri agama hari ini kena buat kenyataan. Dia sign kiri. Menteri lain yang bukan Islam sign kanan. Apa makna dia? Sama kata Islam. Apa maknanya itu? Itulah liberalisme. Itulah faham liberal. Itulah Anwar Ibrahim. Itulah Islam liberal. Apa dia Islam liberal? Dia Islam. Dia bukan lawan ulama. Anwar paling rapat dengan ulama. Paling kuat dakap ulama. Paling kuat julang ulama. Tapi dalam yang sama, yang kaki lawan ulama, yang kaki lawan Islam, yang itu dia julang sama. Itulah liberal. Amar ma'ruf, amar mungkar. Orang amar ma'ruf, nahi mungkar. Ini bahaya. Kalau KP, senang kita lawan. Dia bukan Islam. Dia tak sokong Islam. Dia sokong yang bukan Islam. Kita pernah tak setuju, kita boleh lawan terang. Masalah Anwar ni, dia Islam. Dia angkat, dia julang Islam. Saya Perdana Menteri tiap minggu usrah kat rumah saya. Mana ada Perdana Menteri macam saya? Itu pun hina saya tiap hari. Parti itulah, bukan parti apa lagi. Lepas tu. Dia perlipas lah. Kan? Berjubah berserban. Orang macam saya, kenal syekh sana, kenal syekh sini. Saya kena hina. Cakap. Bahasa yang sama, Zionis dia kawan, Israel dia kawan, toki judi dia kawan. Bukan kawan biasa, toke judi. Dia main tenis tiap-tiap hari. Toke judi. Zionis. Wolfowitz. Kawan dia. Dia pertahankan Wolfowitz. Ya. Saya sebut dah berapa kali boleh tengok YouTube saya. Ya, saya tak boleh nak ulas. Tetapi pokoknya bahaya Anwar ini. Songsang.